Okey, seterusnya untuk kereta yang kita tengah build ni, kita akan pakai map sensor Omni 4 bar lah. So original stock map sensor 3 bar, boleh boost sampai 2.2 bar maksimum. So kita tukar Omni 4 bar, kita boleh boosting lebih tinggi lah. Mungkin kita akan boost 2.5 bar dengan RON 95. Mungkin kita boost 3 bar dengan fueling yang lebih baik lah. So yang ni untuk Evo 10 dan juga Mitsubishi lah, boleh pakai Omni 4 bar. Myvac ni Magnus punya brand lah. Kita boleh tengok Magnus. Myvac delete exhaust side. So kita delete exhaust saja, ataupun kadang-kadang orang panggil cam gear lah ni, ataupun orang panggil Myvac adjustable cam gear. Myvac delete exhaust side 4B11 Evo 10 atau Rally Art, dua-dua boleh pakai lah yang ni. Jadi yang ni bila dah upgrade camshaft, spring dah keras, kita galakkan pakai Magnus Myvac delete lah, belah exhaust saja. Sebab selalunya isu housing pecah, housing Myvac pecah disebabkan valve spring dah pakai yang keras lah. Kemudian kita tukar injektor dia pakai FIC 1440cc lah. Original dia pakai sekarang 1100cc. Tapi kita nak try push power, mungkin pergi ke 600 horse ataupun 630 horse. Kita ready siap-siap supaya fueling cukup. So yang ni kita tukar juga 4B11T TI retainer and beehive spring kit. So ni GSC punya valve spring dengan retainer titanium. Titanium retainer dengan valve spring. Yang ni kita pakai GSC punya brand untuk valve spring dengan retainer, dan dia akan pakai camshaft stage 2 S2 lah. Dekat US selalu duduk bergaduh, ada yang cakap stage 2, ada yang cakap S2. Semestinya water methanol lah. Ini kewajipan lah untuk kita di Malaysia yang tak ada akses kepada ethanol, ataupun kita cakap E85, macam dekat Thailand, dekat US. So solution kita adalah pakai water methanol, dan still boleh isi RON 95 ataupun RON 97 lah. So water methanol akan bagi tambah lagi spray dekat dalam intake, dan dia akan bagi sejukkan lagi, dan dia tambah oktan lagi lah masa pembakaran tu. So yang ni memang sangat penting untuk kita main high boost. Macam kita plan nak boosting 2.2 bar ataupun lebih daripada tu, kita akan pakai water methanol lah. Alright, nanti kereta ni dah siap, kita akan payung horsepower dia atas dyno. Thank you for watching.